Ramai bagi 5 bintang sayang. Sebabnya apa? Best. Nak jadi wanita senang je. Nak jadi wanita yang terbaik tu susah. Tapi semangat, wanita ni dia ada kekuatan, dia ada semangat, dia ada kesabaran yang tinggi. So bila ada 3 ni insya-Allah boleh je. Kena sabar banyak-banyak. Kehidupan sebelum niaga, saya memang serba kekurangan dari segi kewangan. Maksudnya bahagia, sederhanalah. Maksudnya kasih sayang keluarga, anak-anak, suami. Cuma saya dari segi kewangan tu tak cukup. So dari situ saya fikir apa yang boleh membuatkan untuk bantu suami, untuk ubah hidup. Saya tengok cantik. Ni soft yellow. Memang setiap bulan tak cukup duit, so tinggal RM20 tu, itu pun sebab tak boleh keluar RM20 tu kan. Saya nekat nak berhenti kerja sebabkan anak-anak. Okey, sebab saya tak sampai hati bila setiap pagi saya hantar diorang nangis nakkan saya. Jadi saya fikir macam tak apalah, duit nanti boleh cari, kasih sayang ataupun dia membesar depan saya tu. Saya rasa momen tu fikir apa yang boleh buat lah. Waktu saya nak menjaga diorang tu, apa yang saya boleh buat dengan income. Keberanian tu memang Allah bagi. Saya memang dah susah. Jadinya okey je susah. Janji saya tenang, bahagia kan. Hati ni bahagia, tenang, okey. Saya sebab fikir duit tu bukan segala-galanya lah. Bila kita reda, kita sabar, saya rasa macam Allah bagi rezeki dalam sudut yang berlainan. Lepas dah struggle hidup tu, saya fikir saya suka benda yang cantik. Apa-apa yang berkenaan cantik lah. Makeup, tudung ke kan. Setiap pagi, pukul 3 pagi saya akan bangun. Sebab masa tu anak-anak kecil tengah tidur. Buat tutorial hari-hari, buat video. Okey, bila viral, artis panggil, bride panggil. Setiap Sabtu, Ahad, Isnin, Jumaat saya akan make up orang. Makeup. Bila dah dapat modal berniaga, saya semangat lah kan. Dah semangat, tu yang keluarkan barang-barang perniagaan. Alhamdulillah makin besar Allah bagi. Saya mulakan perniagaan ni memang saya ada banyak niat ataupun tekad lah untuk bantu isteri-isteri suri rumah tangga. Saya pun lalui apa kesusahan tu. Alhamdulillah bersyukur sangat Allah bagi rezeki untuk membantu orang-orang lain juga buat side income. Macam ibu-ibu suri rumah tangga yang bekerja dekat rumah, 11 orang yang bekerja dekat rumah. So dari situ saya bersyukur sangat sebab saya dapat berkongsi rezeki dengan mereka lah. Sebagai seorang wanita, saya rasa agak susah untuk jadi seorang wanita yang terbaik lah. Nak jadi wanita senang je. Nak jadi wanita yang terbaik tu susah. Okey, tapi semangat, wanita ni dia ada kekuatan, dia ada semangat, dia ada kesabaran yang tinggi. So bila ada 3 ni insya-Allah boleh je. Kena sabar banyak-banyak. Saya nak tunjukkan perjalanan daripada awal mula rumah yang nampak tak situ? Tu rumah awal-awal dulu masa nak start berniaga. InsyaAllah Allah mudahkan walaupun rumah tu kecil tapi jadi semangatlah. Dan sekarang lepas 7 tahun, inilah hasil rumah saya. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Untuk wanita di luar sana, jangan putus asa. Usaha dengan lebih kuat, percaya rezeki Allah, selebihnya berserah pada Allah. Fokus dengan apa yang kalian minat, selebihnya doa banyak-banyak. Hai, Assalamualaikum. Sayang, boleh tak masuk tap-tap screen? Untuk wanita-wanita di luar sana, hidup ni tentang keberanian mencuba sesuatu yang baru. Okay, sabar dalam bertahan dan juga bersyukur dengan apa baik-baik Allah berikan. Dari situ insya-Allah rezeki akan masuk. Percaya yang Allah akan beri rezeki kalau kita sentiasa niat dan juga buat baik dengan orang lain. Untuk wanita-wanita yang tengah work hard ataupun struggle, satu je, buat apa yang kalian minat ataupun kalian suka. Fokus pada satu, buat sampai jadi. Okey, kalau rasa tak minat, jangan buat. Sebab melalui minat akan ada ikhlas dalam hati
akan happy ataupun suka buat benda yang minat tu, insya-Allah dia akan jadi. Proses ni dia akan ambil masa bertahun-tahun. Dia tak boleh buat hari ni, besok dah jadi. Tak boleh. Dia kena sabar, tengok apa yang boleh. InsyaAllah dengan minat yang kalian suka, usaha, doa, apa yang minta Allah banyak, ada je jalan yang Allah bagi. Jangan give up. Jangan putus asa. Champion sayang. Dusty Pink Kak Mira. Dusty Pink Sayang Kak Mira ni kejap-kejap ya. Assalamualaikum. I love you all. Thank you follow Kak Mira. Bye.